Salam sejahtera, antara berita utama Harian Metro pada 21 November 2025. Pesawat sewaan Airbus A350-900 yang membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang terbang dengan tenang selepas berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Boleh di Addis Ababa. Apabila suasana tiba-tiba bertukar kecoh dalam kabin semalam, ia selepas anggota media dimaklumkan oleh Setiausaha Akhbar Kanan Anwar, Tunku Nasrul Abaidah bahawa bosnya mahu bercakap kepada wartawan dan bersedia menjawab apa sahaja soalan mereka. Seorang lelaki yang mendakwa dalam proses bercerai ditangkap berhalwat dengan anak dara oleh penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JNJ) di sebuah hotel di Permas Jaya di Johor Bahru kemarin. Seorang wanita warga emas nyaris dipatuk ular terung selar sepanjang hampir 5 meter ketika hendak ke tandas di rumahnya di Kampung Ketembar Masjid Kuala Pegang di Baling hari ini. Semakin ramai belia memilih pekerjaan dengan waktu kerja yang fleksibel berbanding pekerjaan tradisional dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Kajian menunjukkan lebih 30% tenaga kerja muda terbabit dalam pekerjaan gig seperti e-hailing, menghantar dan pekerja digital bebas, dengan Malaysia kini dikenali antara negara tumpuan utama ekonomi gig di Asia Tenggara. Hasrat seorang lelaki untuk bergaya dengan kenderaan mewah tidak kesampaian apabila Mercedes-Benz E250 miliknya disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ selepas disyaki kelut. Mayat lelaki yang dihanyutkan kepala air di Sungai Kelang berhampiran pintasan Saloma Isnin lalu ditemui di kawasan Kampung Sungai Kandis, Shah Alam hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetepikan desakan agar beliau memecat setiausaha politiknya yang terpalit kontroversi berhubung surat sokongan dikeluarkan bagi kontraktor yang membeda projek hospital. Pelawak dan pelakon terkenal Haris Iskandar mencuri perhatian di media sosial apabila meninggalkan komen pedas namun bersahaja di akaun TikToknya. Ia mengenai kejayaan Kepulauan Curaçao layak ke Piala Dunia 2026 berbanding nasib skuad Harimau Malaya yang gagal ekoran isu penggantungan 7 pemain warisan. Pelik tapi benar apabila permohonan 5 daripada 7 pemain negara hanya memerlukan tempoh sehari atau 24 jam sahaja seperti mana didedahkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Menerusi alasan penuh keputusan Jawatankuasa Rayuan FIFA setebal 64 muka surat 5 pasport yang diberikan kepada pemain terbabit dengan pemalsuan dokumen diluluskan dengan segera iaitu pada hari permohonan itu dihantar. Sekian ringkasan berita setakat ini. Layari www.hmetro.com.my untuk berita terkini.